Assalamualaikum korang. Tiba balik daripada Lotus. Mau belanja mingguan. Nak cakap bulanan pun lebih kurang lah kan. Ni Siti nak apa tu? Packing. Jom teman Siti. Hari ni Siti beli ayam banyak. 5 ekor. 5 ekor untuk 5 hari. 5 hari. Ayam. Ayam dia besar-besar ni. 5 ekor 80 berapa? RM82. Kita siapkan dah. Kita nak packing je. Setengah ekor. Kita nak rasa lah. Boleh kot dah besar. Udang kat ni. Udang tadi tak sampai sekilo besar-besar. Kan? Besar-besar. Cari ikan caru tadi. Tak ada. Ingin nak makan. Tak sambal kan? Tadi kan Siti beli dekat Lotus. Beli biskut. Ni 2. Beli 2. Lepas tu beli sirap. Sirap ni wajib ada. Suami Siti dia minum sirap. Dia tak minum benda lain. Okay. Tu sabun mandi ni 2. Satu RM5 kot. 499 RM5 lah. 2. Kadang ni untuk basuh tangan. Ni kakak nanti letak dekat dalam bilik air awak. Beli lagi salad. Beli lagi. Sudah beli lagi ni. Okay. Lepas tu beli susu. Ni susu strawberry. Anak lelaki Siti nak. Okay. Gula satu je. Ada buat spare. Dengan paste tom yum. Anak bujang Siti lah, dia suka guna paste tom yum ni. Sedap sangat ke minum air kelapa tu? Tak ajak-ajak pun, tak pelawa-pelawa pun. Oh, belum minum lagi. Lepas tu beli telur 2 papan, 1 grade A, 1 grade C. Yang ni belilah buat nasi lemak ke telur sebiji kan. Yang dadah boleh pakai grade A. Kita beli salad. Beli lada besar. Beli Maggi ayam. Beli makanan oyen. Beli stick oyen. Beli fish kiss oyen. Kan Yen? Yen nak? Oh nak. Tak boleh, nantilah. Beli hati kari. Beli bendi. Beli bawang. Harga dia murah, RM3.20. 2 kilo. Bawang kecil.
Siti beli halia sikit. Beli keledek. Keledek ni sedap. Aku suka. Tapi Siti tak suka yang warna purple. Warna purple rasa macam apa tu? Keras sikit. Dia macam kasar sikit kot rasa dia. Bukan kasar. Dia tak lembut. Siti beli bawang Holland 5 biji RM2.83. Tu beli kunyit. Lepas tu beli santan kotak yang kecil 4 je. Beli banyak-banyak. Kurang sikit makan santan. Cream cheese. Anak Siti nak makan burnt cheesecake. Hari tu buat kan. Dia kata sedap. Kena buat minggu-minggu. Ingat benda ni murah kau. Kan yen kan? Oh yen. Nah, ada yen je. Yang lain semua tidur kau. Jom Siti nak susun-susun. Kelapa. Nikmatnya ya Allah. Alhamdulillah. Sedap. Padahal kat rumah ada pokok kelapa. Jom kawan-kawan kita susun. Kita susun je. Kita susunnya. Kita dah susun kan? Buat macam mana susun? Ni lelaki je. Ni. Ni ambil. Oh, ambil letak kat sana. Ni takut je. Takut ni rosak nanti. Lok nak pakai tu. Kenapa? Tak dulu lah. Kenapa? Apa nak kena simpan juga ke? Tak boleh. Siapa nak? Belanja ni seronok. Nak mengemas ni yang malas. Ha? Sausage cheese. Aduh, je. Beli tak? Tadi apa tu? Ayam. Beli? Jaya dia tak nak. Jaya dia tak nak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali dia orang putih. Ya. Kakak. Makan roti ke? Tak makan. Habis tu? Dah cukup makan ke? Ha?
Sayang Umi tak cukup makan ke? Dia bawa ayam goreng. Kakak dia makan ayam goreng. Apa? Ni. Gegap. Mariam, jangan. Agak asal kena bubuk. Mariam tolak-tolak. Tripod ni. Mariam, jangan. Umi tengah buat video. Okay korang, Umi kasih tahu support Siti. Yang belum subscribe, like, komen. Bye, jumpa lagi.